Ustaz, adakah kita akan dapat ni adalah gym pertama di dalam Malaysia yang tak pasal lagu tapi pasal nasyid, Ustaz? Adakah ni gym pertama? So, budak sekolah mana, so memudahkan urusan untuk benda ni memudahkan semua pihak. Maksudnya buat survey lah, tak buat survey. Ya. Yang ni tu adakah Ustaz jual servis pengiklanan? Ramai yang minta tapi kita tak jual lah. Kita siapa yang ni kita bagi je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya lagi. Okay, jom lah channel kita. Okay, tengok sedikit sedutan lah daripada satu tenjelawan terhadap syarikat Magdat lah. Okay, satu pengusaha Magdat, seorang abang ni terjah, okay, dan membual lah, okay, Yaakob Yusra berkenaan dengan cara pengurusan masjid ataupun pusat aktiviti Magdat. So kau tengok di sedikit sedutan. So jom saksikan video penuh bersama-sama saya dan apa komen korang. Let's go. Zas. So, budak sekolah mana, so memudahkan urusan untuk benda ni memudahkan semua pihak. Maksudnya buat survey lah, tak buat survey. Ya. Yang ni tu adakah Ustaz jual servis pengiklanan? Ramai yang minta tapi kita tak jual lah. Kita siapa yang ni kita bagi je. Okay. Tiba ada orang transfer duit kepada company ke ataupun memang Tak ada, kita dah total lah. Untuk di Magdat ni kita tak ada pun. Jom, nanti saya bawa pusing ni. Kita tak ada pun individu yang menyumbang dengan keadaan yang big capacity. Tak ada pun. Yang menyumbang ni semua sumbangan yang kecil-kecil je. Kemudian alhamdulillah Magdat by itself tu kita ada sustainability. Memang saya punya tajuk master PhD saya pun memang tajuk tentang how to sustain for automation. Macam mana Magdat ni boleh sustain tanpa mengharapkan tanpa mengharapkan daripada kutipan orang ramai semata-mata. Sebab kita yakinlah kalau mana-mana institusi yang hanya bergantung kepada crowdfunding akan jatuh juga. Bukan jatuh, dia tak boleh nak sustain lah. Contohlah kalau berlaku sekarang ni isu-isu fitnah, EduKid atau macam Kidsania lah kita panggil kan. Nama dia EduKids, Education and Entertainment lah. So alhamdulillah macam contoh sale sehari kita tengok macam contoh sale kemarin. Ni daripada business perspektif Business perspektif. Macam mana tadi soalan dia macam mana nak sustain tadi? Betul. So okay, ni sale kemarin kan. So RM5,322 sehari je. Sehari. Ni tempat ni. Jadi secara tak langsung adalah income untuk pihak Magdat. Sekurang-kurangnya untuk EduKid dia boleh jaga tempat kuda. Kuda kita ada 30 ekor. Wah, Masya Allah ada kuda So kuda pun free, percuma, tak ada orang tak kena bayar. So hari-hari orang boleh datang belajar. So setiap petang, maksudnya orang boleh ride secara percuma. Setiap lepas asar kita buatlah biasa 200-300 orang lah datang. Ni semua percuma. Dan duit saya rasa RM5,000 sehari pun tak ada cover. Tak tahu, patut kata ada syarikat, ada company-company yang lain. Kita ada jam, kilang jam, kita ada company construction, kita ada restoran. Jadi kita kan lalu jumpa restoran Magdat. Nampak tadi? Yang dekat tempat kucing dah? Bukan. Oh, 2 bulan lagi? Structure dah siap, cuma nak siapkan dalam mana ada LED sikit. So nanti di tempat untuk orang main game lah, untuk PUBG, Mobile Legends atau apa-apa game. Tu yang ni dah duduk tengah buat tu, yang baru siap filing tu kita buat nama dia masjid dan gym. Uish. Jadi kita nak buat satu lifestyle baru lah kan, untuk orang main masjid ni normally kan tu ada siap filing kan. Tu yang kecil tu ke? Ya. Oh, dia ada gym. Gym tak semua lah. So boleh muatkan dalam 200 orang. So dia ada aras satu untuk lelaki, aras 2 dia tingkat atas untuk perempuan. Saya ada soalan tu, Ustaz. Adakah kita akan dapat ni adalah gym pertama di dalam Malaysia yang tak pasal lagu tapi pasal nasyid, Ustaz? Adakah ni gym pertama, Ustaz? So nanti dia ada segmen budak muda, remaja, lepas tu segmen kanak-kanak. Nanti kalau kat masjid dia tengok ada nama dia geng budak masjid. Kalau datang pagi tadi boleh tengok lah ada 300-400 orang budak-budak. Walaupun hari weekdays macam ni Ya, weekdays dia ada satu. Tu kata kalau isu budak sekolah mana, so memudahkan urusan untuk benda ni memudahkan semua pihak. Maksudnya buat survey lah, tak buat survey. Ya.
Yang ni pun adakah Ustaz jual servis periklanan? Ramai yang minta, tapi kita tak jual lah. Kita siapa yang ni, kita bagi je. Okey. Mainan budak-budak. Apa mindset Ustaz di sebalik tempat mainan budak-budak? Untuk budak-budak seronok datang masjid. Jadi seronok lah ni, betul kenapa budak-budak suka datang masjid, sebab dia rasa masjid ni dekat dengan dia kan. Dia rasa masjid, kalau selipar terkeluar dia akan bunyi. Apa maksud selipar tak hilang. Apa maksud dia 20 bas? Sehari kita menampung dalam 20 biji bas yang datang ziarah. Oh, datang ziarah macam saya datang ni? So bukan individu lah. Sekali lah? Tak ada, betul dia orang. Dia saya datang rombongan. Ni bilik musafir. Boleh datang ni lah bilik tu. Secara percuma. So macam mana Ustaz? Okay, ni saya adalah cabaran. Macam mana boleh keep untuk duduk di hotel ni. Ni macam ni untuk yang bilik ramai-ramai. So ada 24 katil. Macam ni cadar tengah basuh sebab biasa heavy weekend. Memang ramai orang penuh ni? Penuh. Memang masa tu lelaki perempuan dia asing? Asing normally ni perempuan belah sana kan? Sama dia macam ni. Kita ikut pada majoriti. Kalau lelaki ramai, lelaki akan duduk di sini. Kalau perempuan ramai, perempuan di sini. Lelaki duduk sebelah sana? Sana ada 8 saja. Sini ada 24. Tapi dia akan kunci semua? Dia tutup macam biasa. Dan dia setiap daripada ni dia boleh privacy. Sewa bilik ni, ada orang macam sorok tak nak balik ke? Itu normal lah. Memang lah sebab dia tempat free dan kita provide makanan setiap hari kan. Untuk diorang ni? Tak, memang di Madad setiap hari kita buat masak cuma untuk orang ramai. So diorang dapat tempat tinggal, dapat tempat makan. Tu cabaran lah sikit kan. Makanan percuma disediakan pada waktu zuhur. Tu kita buat kempen. Kempen yang kita jalankan adalah kempen balik sekolah, tak balik rumah, datang ke masjid. Jadi budak-budak boleh makan tengah hari percuma dekat sini dan dia boleh berehat lah. Jadi kita akan buka ruang-ruang untuk dia orang rehat budak-budak sekolah. And setiap hari? Setiap hari. Berapa costing Ustaz makanan setiap hari free? Setiap hari kita masak sekitar 300 ke 500 untuk hari biasa. Hari Jumaat pagi 1,000, hari Sabtu 3,000. So kos up to kali RM5 lah untuk satu kepala kan. Dan duit tu datang dari mana Ustaz? Wallahualam. Apa mindset dia Ustaz untuk buat masjid macam ni? Kenapa orang datang? Baik, kalau kita berniaga, apa yang kita nak? Adalah kita nak orang selalu datang kedai kita. So kenapa tak kita buat masjid untuk orang datang juga? Semua orang datang dalam keadaan beribadah, ada orang seronok. Kalau Yusuf niaga, Yusuf nak perniagaan untung kau rugi. Untung. Tu, sama dengan buat masjid, kita nak untung. Untung pada orang yang mewakafkan, siapa-siapa yang tumpang kebaikan, seuntung lah. Tapi ya, macam adakah memang random? Maksudnya Makan ni setiap hari buka untuk orang ramai ni. Sehari masak percuma. Tanpa gagal termasuk hari raya. Hari raya pun masak lagi percuma ke orang. So kalau orang Sungai Petani kata kelaparan, hang tumbuk muka dia. Sebab hari-hari kita masak percuma untuk orang kan. So patutnya tak menjadi isu dan bermasalah. Dia pada start potong-potong. So semua company ni ada satu company? Di bawah yayasan ada company Berhad dan di bawah ada yayasan. Yayasan bahagian menghabiskan duit, membelanjakan. Berhad adalah bahagian buat duit. Ni rumah kahwin. Saya bagi contoh macam rumah kahwin. Untuk tahun ni saja dah fully book sampai tahun depan. Oh ya? Saya bagi contoh. Maksudnya setiap weekend lah? Setak juga. Hari weekdays orang kahwin tak? Dia pun orang kahwin juga. Orang dah tak kisah dah. Report pun dah kahwin je boleh. Okay, ni contoh lah. Ni pertempahan rumah kahwin. Orang yang dah berbayar ni. Online je semua? Online je lah. So Julai saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang dah dibayar. Satu berapa? Satu kali? 3,000 untuk dia buat sajalah. Okey. Ni sampai ke tahun depan, sampai tahun 2027 pun dah orang book dah. Wish. Macam dia boleh tahu ada kahwin 2027 Allah kacau lah. umur dia panjang lah kan. Rumah kahwin insyaAllah Madad akan buka lagi 4 biji tahun ni. Dekat tempat yang sama? Tempat yang berbeza lah. Okey. Dan ni kilang jam. Kita adalah satu-satunya kilang yang ada kebenaran daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri, sijil dia, dan JAKIM, e-solat. Jadi kita buat jam azan lah kan. Ramai ke permintaan jam? Okey, alhamdulillah. Pasal saya pun perasan ada banyak juga company yang masuk tapi dia jual jam macam ni. Jam tapi sama ada dapat kebenaran. Orang hantar lah maksudnya. Biasanya orang hantar, ada orang buang lah. Dan di dalam dan di luar. Di luar ni biasa kucing yang tengah queue ada lebih kurang dalam 3-4 ribu ekor yang nak masuk. Yang tak ada kekosongan. So kita masuk dia ada sebab-sebab dia. Sebab dia kebanyakan kucing sakit. Nanti petang kita tengok ada bilik kuarantin, ada bilik bedah. Ada 15 orang staff yang menjaga kucing saja.
running cost as a whole yayasan and company berapa Ustaz on anggaran? Sebab nak cakap sale tak tahu kan. Tak boleh nak sebab magic kan sale kan. Tapi kalau running half cost million. semua combine. Ya, lebih kurang lah. Wish, million. Tanah ni adalah tanah. Yang ni bermula dari sini semua kita beli sampai ke ujung. Yang wakaf ada sikit lah. Ada saya dalam 10% ada 10-15% orang wakaf. Berapa Ustaz harga? Tak apalah ni kita sembang podcast. Okay, so korang tengok video pernah berasi dalam 10 ke 12 minit lah. Okay, saya berikan lah. Okay, kat sini saya nak kupas berkenaan dengan Ustaz Yaakob Yusra ni. Okay, kita tengok apa dia punya cara pengurusan dia tu dan apa yang dia buat tu memang betul-betul untuk komuniti Islam lah. Okay, memang untuk komuniti Islam dan belanja tu memang besar. Okay, memang belanja memang besar. Okay, berbagai-bagai kemudahan yang nak disediakan. Contoh dia ada kita tengok itu mula-mula dia masuk ke masjid tu, kita tengok ada satu papan iklan lah. Okay, papan iklan yang digital punya. So memang mahal tu, kalau ikutnya memang mahal. Kita nak buat tu, nak bina tu, nak beli, nak sewa dan memang mahal lah. Dan cara Ustaz Busra tu beritahu yang dia kata dia ada master bab pengurusan cara nak income duit. So memang satu benda yang saya pun jadi terfikir jugalah. Okay, tanya lah macam mana nak dapatkan dana. Okay, untuk membayar semua tu siap dia ada buat children garden, children care apa tu dia ada kuda dengan ada beberapa ekor kuda. Lepas tu dia ada rumah kucing dan nak buat pula gym. Okay, nak buat gym pula untuk jemaah yang datang, jemaah gym lelaki dan gym perempuan. So memang satu benda yang fikir memang di luar memang satu benda yang memerlukan satu kecekalan ataupun nak buat tu bukannya murah. So memang akan memerlukan dana yang banyak sebab kita faham lah sebab Ustaz Yaakob Yusra tu beritahu juga dia ada menyediakan bilik untuk musafir datang ataupun yang nak menginap dengan keadaan yang percuma. Okay, Allahu Akbar, memang betul satu benda yang tak boleh bayang lah. Okay, so mungkin dah jadi mungkin ada duit banyak yang masuk daripada sumbangan-sumbangan orang luar ataupun cara-cara pengurusan perniagaan dia tu, dan akhirnya benda ni mungkin kita tak pasti lah. Okay, sebab kita dengar baru-baru ni yang terpalit dengan kes SPRM ialah apabila ada duit masuk ke akaun beliau, okay, berjumlah dalam 200,000 300,000 malam lah. Dan sebab satu lagi mungkin dia ada AJK lain ataupun dengan kata adalah jawatan kuasa mesyuarat ataupun ahli lembaga yang membuat komplain lah berkenaan dengan Yaakob Yusra ni. So kita pun tak pasti, tapi cara pengurusan beliau tu dan dana yang diperlukan tu memang terlalu banyak lah. Terlalu banyak. So diharapkan dipermudahkan segala urusan. Semoga pengurusan Madat ni dipermudah segala urusan lah. Okay, dari segi keuangan dana dia sebab cara nak menguruskan tu memang betul-betul memerlukan dana yang banyak, bukan biasa-biasa. Okay, sebab ada playground lah dalam kawasan masjid tu. Okay, so apa pendapat korang berkenaan dengan video satu tinjauan ke atas Ustaz Yaakob Yusra tu sebelum berlakunya kes yang terpalit dengan beliau. Okay, so apa korang berkenaan video ni, jangan lupa like, subscribe video saya, tinggalkan komen ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.